Tengok ni, memang luar biasa. Cuba tengok jumlah akar yang kita dapat dengan kaedah Amerika ni. Ia sangat serupa dengan kaedah tut udara tradisional, tapi ada beberapa perubahan yang meningkatkan peluang kejayaan dengan ketara. Jadi, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk klon, gandakan atau buat salinan pokok buah-buahan anda dengan cara yang sangat mudah menggunakan barang-barang yang anda mungkin dah ada di rumah. Jadi, beri perhatian sepenuhnya sebab kita akan mulakan sekarang. Perkara pertama yang kita perlukan ialah botol plastik. Saiz 1 liter pun dah cukup, lebih kurang 1/4 galen. Tapi anda juga boleh guna botol yang lebih besar bergantung pada ketebalan dahan. Sekarang kita buat tanda pada jarak lebih kurang 10 cm atau kira-kira 4 inci dan tandakan di sekelilingnya. Gunakan pisau atau gunting untuk potong perlahan-lahan mengikut garisan yang kita baru buat tadi. Kemudian, kita buat potongan menegak sehingga ke bahagian penutup supaya kita boleh buka bekas kita dengan mudah dan akhirnya ia akan jadi seperti ini. Sekarang, kita akan sediakan penutup itu untuk disesuaikan dengan dahan. Untuk itu, kita buat lubang di tengah-tengah lebih kurang sama saiz dengan ketebalan dahan tempat kita nak buat tu. Tak perlu pun nak nampak sempurna. Kita cuma nak ia muat sepadan mungkin supaya substrat tidak terkeluar nanti. Setelah lubang dibuat, kita juga buat potongan sisi sehingga ke bahagian tengah. Potongan ini membolehkan kita membuka sedikit penutup itu dan meletakkannya di sekeliling dahan. Sekarang, kita letakkan penutup itu pada dahan dan pastikan ia masuk dengan betul. Apabila kita nampak ia muat dengan baik, kita boleh teruskan ke bahagian seterusnya. Sekarang, setelah kita sediakan bekas dan juga penutup yang akan diletakkan di bahagian bawah, kita perlu sediakan pula penutup bahagian atas. Untuk itu, kita akan potong kira-kira 2.5 cm, lebih kurang 1 inci daripada bahagian bawah botol yang sama. Selepas itu, kita buat potongan menegak sehingga ke tengah dan kita besarkan lubang itu sedikit demi sedikit bergantung pada ketebalan dahan yang akan kita gunakan. Tak perlu nampak sempurna. Kita cuma mahu dahan itu boleh masuk dan bekas itu tertutup serapat mungkin. Baiklah, sekarang bekas kita sudah siap sepenuhnya. Sekarang kita pergi ke pokok untuk memulakan teknik tut Amerika kita. Jadi, sekarang kita terus pergi ke dahan di mana kita akan lakukan teknik tut Amerika kita. Perkara pertama ialah membersihkan seluruh kawasan itu dengan betul. Kita buang daun-daunnya dan jika ada dahan kecil yang mungkin mengganggu, kita buang juga. Yang idealnya, pilih dahan yang agak sehat, sebaik-baiknya separa berkayu dan berukuran kira-kira 1 cm tebalnya. Walaupun kita juga boleh melakukannya dengan sempurna pada dahan yang lebih halus. Sekarang, kita mulakan teknik tut ini. Kita akan membuat potongan bulat pertama di sekeliling seluruh dahan dan kira 2.5 cm di bawahnya, lebih kurang 1 inci, kita buat potongan kedua yang sama persis. Untuk itu, anda boleh gunakan pisau yang tajam atau pemotong, cutter, dan kita akan lakukannya dengan cara ini. Setelah kedua-dua potongan dibuat, kita tanggalkan sepenuhnya kulit kayu yang tertinggal di antaranya. Di bawahnya, kita akan jumpa satu lapisan nipis yang berkilat, iaitu cambium. Bahagian ini perlu kita kikis dengan baik menggunakan pisau sehingga ia hilang sepenuhnya dan kita akan lakukannya dengan cara ini. Sebaik sahaja kawasan ini bersih, sekarang tibalah perbezaan utama kaedah ini. Dari potongan atas, kita akan buat beberapa potongan memanjang kira-kira 2 hingga 2.5 cm, lebih kurang 1 inci yang diagihkan di sekeliling dahan. Sekarang dengan penuh berhati-hati dan teliti, kita perlahan-lahan masukkan sedikit hujung pisau itu ke bawah lapisan kulit kayu tersebut. Kemudian, kita angkat setiap lidah kulit ini dengan sangat cermat, sedikit demi sedikit supaya ia tidak terkoyak.
Proses ini memang memerlukan kesabaran yang tinggi, jadi pastikan anda tidak terburu-buru dalam melakukannya. Lakukanlah dengan tenang agar hasilnya nanti benar-benar kemas dan sempurna seperti yang kita harapkan. Yang penting, asingkan ia tanpa mematahkannya. Selepas diangkat, kita akan sapukan sedikit aloe vera di sekeliling kawasan yang baru kita kerjakan, terutamanya pada bahagian potongan dan bahagian yang telah kita dedahkan. Dengan cara ini, kita mengekalkan kelembapan kawasan tersebut sementara kita selesai menyediakan tut kita. Dan sekarang tiba petua kecil yang menjadikan kaedah ini berbeza. Kita akan gunakan pencungkil gigi biasa. Kita masukkan setiap pencungkil gigi di bawah kepingan kulit yang baru kita angkat tadi, supaya kulit itu tidak melekat semula sepenuhnya pada dahan. Kita ulang langkah yang sama di sekeliling bahagian itu dan kita akan lakukannya seperti ini. Lihat bagaimana hasilnya. Mencungkil gigi itu memastikan kepingan-kepingan kecil ini kekal terangkat dan meninggalkan ruang antara kulit dan kayu di mana substrat lembab boleh masuk nanti. Inilah sebenarnya salah satu perbezaan besar berbanding teknik tut udara konvensional. Sekarang, kita cuma ambil pengikat treble, kabel tie atau apa-apa jenis pengikat lain dan ikat semua kepingan kulit itu di bahagian atas untuk memastikan ia kekal pada kedudukannya. Kita ketatkan betul-betul, potong lebihan pengikat itu dan hasilnya sepatutnya jadi macam ni. Ingat lagi bekas yang kita sediakan pada awal video tadi? Sekarang tiba masanya untuk ambil bekas itu sebab kita dah perlukannya. Kita buka botol itu pada bahagian potongan yang kita buat tadi dan letakkannya di sekeliling dahan. Pastikan seluruh kawasan yang baru kita sediakan itu berada sepenuhnya di dalam botol tersebut. Kita laraskan sedikit demi sedikit sehingga ia terletak dengan kemas. Sekarang setelah bekas itu siap dipasang, tiba masanya untuk mengisinya dengan medium tanaman. Anda boleh gunakan medium tanaman universal walaupun yang paling ideal adalah yang mampu mengekalkan kelembapan dengan baik dan pada masa yang sama mempunyai saliran yang bagus. Kita isikan botol itu sedikit demi sedikit, pastikan medium tanaman masuk dengan baik di sekeliling kawasan yang baru kita sediakan tadi dan kita buat macam ni. Sebaik sahaja bekas itu hampir penuh, tiba masanya untuk kita siram dengan secukupnya. Dengan menggunakan hose, kita basahkan sedikit demi sedikit keseluruhan medium tanaman sehingga kita pastikan ia benar-benar lembap. Siraman pertama ini sangat penting kerana kita mahu memastikan keseluruhan medium tanaman terhidrat dengan baik dari awal lagi dan dapat mengekalkan kelembaban itu selama mungkin. Sekarang, sebaik sahaja medium tanaman sudah lembap sepenuhnya, kita pasangkan penutup atas yang kita sediakan tadi, laraskan di sekeliling dahan dan tutup bekas itu dengan kemas supaya tut udara kita tertutup serapat mungkin. Akhir sekali, kita akan gunakan sekeping plastik hitam atau beg sampah untuk menutup sepenuhnya tut udara kita. Cuma lilitkan plastik itu di sekeliling bekas dan tutup dengan kemas. Tujuannya adalah untuk melindungi tut tersebut dan membantu mengekalkan suhu yang lebih stabil dan hangat di dalamnya, yang sangat berguna jika kita melakukan kaedah ini di kawasan atau musim yang lebih sejuk. Mulai sekarang, penjagaannya sangat mudah. Dari semasa ke semasa, kita akan buka plastik itu dan periksa kelembapan medium tanaman. Kalau kita nampak ia mula kering, cuma perlu siram semula dengan cara yang sama seperti yang kita buat pada permulaan tadi. Selepas itu, kita tutup semula plastik tersebut dan kita tidak perlu buat apa-apa lagi. Sekarang, cuma perlu beri masa kepada pokok itu untuk mula mengeluarkan akar baharunya. Baiklah, sudah lebih kurang 8 minggu sejak kita melakukan tut udara Amerika kita. Dan sekarang, mari kita lihat apa yang telah berlaku. Kita tanggalkan plastik hitam itu sedikit demi sedikit dan lihatlah, memang menakjubkan. Kita sudah boleh nampak banyak akar yang putih bersih di sekeliling bekas itu. Cuba lihat sistem akar yang telah berjaya tumbuh dalam masa beberapa minggu sahaja. Kaedah tut udara Amerika, kita telah berjaya dengan sempurna.
Sekarang, setelah kita mempunyai jumlah akar yang banyak, tiba masanya untuk mengasingkan pokok baharu kita daripada pokok induk. Untuk itu, kita hanya perlu potong dahan di bahagian bawah tutat tadi dan bawa ke meja kerja kita. Sekarang, kita tanggalkan bekas itu dengan berhati-hati supaya tidak merosakkan mana-mana akar baru. Lihatlah, sungguh menakjubkan. Sekarang kita sediakan pasu bersaiz kira-kira 10 atau 11 liter, sekitar 2.5 hingga 3 galen yang sudah cukup memadai untuk peringkat awal ini. Kita isikan dengan substrat yang berkualiti. Jika boleh, kita boleh gunakan jenis substrat yang sama seperti yang kita gunakan untuk membuat tot tadi. Kita letakkan pokok baharu kita di tengah-tengah dan penuhkan baki ruang. Setelah dipindahkan, kita siram dengan banyak supaya keseluruhan substrat menjadi lembap sepenuhnya. Dan sekarang, tiba bahagian yang sangat penting. Selama kira-kira 10 hari pertama, kita akan letakkan pokok baharu kita di kawasan teduh atau kawasan yang mendapat cahaya tidak terus, terlindung daripada cahaya matahari terik untuk memudahkan penyesuaiannya selepas dipisahkan daripada pokok induk. Selepas tempoh tu, kita boleh mula memindahkannya secara berperingkat ke lokasi tetapnya. Dan siap. Seperti yang anda baru lihat, dengan hanya satu dahan dan kaedah mudah ini, kita boleh mendapatkan pokok buah-buahan baharu yang benar-benar berdikari. Sekarang saya ingin tahu satu perkara. Pada pokok buah-buahan yang manakah anda akan mencuba teknik tut udara Amerika ini? Tuliskan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Dan jika anda mempunyai sebarang keraguan tentang proses ini atau ingin tahu apakah masa terbaik untuk melakukannya di kawasan anda juga boleh bertanya kepada saya dan saya dengan senang hati akan membantu anda. Jika anda telah mempelajari sesuatu yang baharu, berikan saya like, kongsikan video ini dengan seseorang yang meminati pokok buah-buahan dan jika anda belum berbuat demikian, langgan saluran ini kerana kami akan terus berkongsi kaedah seperti ini. Salam hangat dan, seperti biasa, kita jumpa lagi dalam video akan datang.